Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bulan Ramadan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, merupakan satu bulan yang mulia yang penuh dengan keberkatan. Jadi antara amalan-amalan yang juga boleh kita amalkan dalam bulan Ramadan adalah dengan kita memperbanyakkan zikrullah kepada Allah. Sebagai contohnya, kita memperbanyakkan istighfar, kita memperbanyakkan bertahmid, memperbanyakkan bertahlil, memperbanyakkan bertakbir, dan apa-apa pun zikir yang boleh mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Yang mana maksudnya, ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat kepada kamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan sekalian, justru daripada itu, marilah kita bersama-sama berusaha untuk sentiasa berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa jua tindak tanduk kita. Sekurang-kurangnya dalam kita nak melaksanakan sesuatu perkara, kita mulakan dengan membaca bismillah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lindungan dan peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita berbicara juga dalam bulan Ramadan, berzikir, kita juga nak kaitkan dengan doa. Dalam bulan Ramadan ini, tidak kiralah mana-mana masa sekalipun, semuanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita hendaklah memperbanyakkan doa di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunaikan segala hajat yang kita pohon kepadanya. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dimuliakan sekalian, di dalam bulan Ramadan terdapat waktu-waktu yang khusus dimustajabkan doa. Ada disebut di dalam hadis Nabi berkaitan dengan waktu-waktu yang mana doa akan dimustajabkan ataupun doa akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lis-shaim inda fitrihi lida'watan ma turad." Yang mana maksudnya sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ketika dia berbuka mempunyai doa yang tidak akan ditolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Justru daripada itu, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan banyak doa ketika mana kita hendak berbuka. Kadang-kadang apabila kita nak berbuka puasa, kita hanya sibuk nak makan dan memfokuskan untuk makan dan minum sahaja, sehingga kan kita lupa kepada apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, sebagaimana hadis yang disebutkan saya tadi, bahawa doa ketika berbuka itu dimakbulkan oleh Allah SWT. Ini menunjukkan bahawa waktu tersebut merupakan waktu mustajab berdoa. Jadi maknanya, sebelum kita berbuka, panjatkanlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah apa-apa hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala makbulkan apa yang kita hajatkan, dan apabila kita mengulangkan doa tersebut berulang-ulang kali pun tidak ada masalah. Sebab apa? Kita hendak mengambil kelebihan daripada apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada hadis yang telah disebut itu tadi, insya-Allah.